10 tahun yang lalu, siapa yang fikir Anwar Ibrahim boleh jadi PM? Justru sama dengan individu bernama Datuk Seri Hamzah. Datuk Seri Anwar biasanya bercakap dulu, baru merealisasikan akad. Assalamualaikum. Salam sejahtera. So, okey, kita tahu Rais Hatim adalah watak utama dalam apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Dia banyak sebagai penasihat undang penasihat perlembagaan kepada 4 undang ini. Dan dia antara orang besar yang mahu menggantikan Tengku Mukhlis ni. So, pada masa sama, baru ini beliau telah dilantik sebagai penasihat parti wawasan. Sebelum ni bersatu lah dengan Muhyiddin. So, yang ini ada penjelasan suatu podcast. Kenapa dia meninggalkan bersatu? Kenapa dia mahu menyertai Wam Sam? Okey, kita dengar. Muhyiddin tidak mahu bersama dengan Datuk Seri Hamzah yang saya anjurkan di bawah jawatan kuasa, maka saya rasa kepergunaan saya dalam parti itu minimum sangat. Dan saya meninggalkannya dan memohon supaya Datuk Seri Hamzah dan Tan Sri Muhyiddin terus hendaknya sebagai 2 orang pemimpin dalam bersatu. Bila 19 orang ahli parlimen telah keluar, saya dapati bersatu tidak lagi bersatu. Hal itulah yang menyebabkan saya bertanya, jika boleh sebagai apa lagi? Hanya menasihatkan. Jadi saya hanya masuk dalam parti baru yang disebut Wawasan Negara ini sebagai penasihat sebenarnya. Saya dapati bahawa Datuk Seri Anwar biasanya bercakap dulu, baru merealisasikan kad. Kau jangan duk ungkit-ungkit duk lipatkan Anwar Ibrahim. Aku pantang betul lah. Tengok apa dia cakap. Dan kemudian di Negeri Sembilan, tadi saya sebut patutnya UMNO yang menjadi Menteri Besar. Kenapa parti lain diberi? Yakni PKR hanya dapat 5 kerusi. Tapi sudahlah, Mat. Kita nak cerita lah pasal kerusi-kerusi tu. Apa benda? 17, apa 14 saja. Lepas tu dah 15 tukar jadi 2 bersatu tukar apa semua. Okey lah, tak apa lah. Jangan duk kesalahkan PA. Apa pun 17 pengunjungnya. Sebab itu okey, fine. Bagaimana Amiruddin telah membubarkan, apa masalah lagi? Dah okey lah. Tak payahlah ungkit-ungkit lagi, betul tak? Fair lah. Orang dah bubar Dewan Undangan, lawan je. Wawasan tak nak. Mereka yang tak lawan dekat Negeri Sembilan. Di Johor, rasa mereka akan bertanding di Negeri Sembilan. Tengoklah dekat mana siapa apa nak sokong mereka apa ke tidak. beliau jadi Menteri Besar. Tan Sri sebut berkenaan dengan Datuk Seri Hamzah Zahruddin sebagai ketua pembangkang, dan adakah beliau layak ataupun boleh dijadikan sebagai Perdana Menteri menggantikan Anwar Ibrahim nanti pada akan datang? Kalau itu saya jawab begini, 10 tahun yang lalu, siapa yang fikir Anwar Ibrahim boleh jadi PM? Sepenghujungnya mereka masih lagi mengharapkan Hamzah Zahruddin. Ini jangan percaya, tak kisah Hamzah menang 5-6 kursi, dia antara dia kemungkinan besar akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Kalau Perikatan Nasional menang, itu pun tak tahu. Kalau mereka bergabung pula dengan UMNO, jangan terbanyak dia apa jadi. So dalam politik itulah. Tapi itulah antara puncanya dia ni muncul kembali. Saya silap jadi menteri lagi ni. Saya bertanding lagi bulan raya nanti. Kalau dia jadi penasihat bersatu, tak silap jadi Perdana Menteri ni. Mana tahu ni. Rakyat nanti ni pun. Ya, dengan kesnya kiri kanan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan seksual dan lain-lain beliau, dengan kes-kes mahkamahnya, siapa yang anggap? Tak ada orang anggap. Alah, mana lalu duk cerita apa semua. Betul tak? Dia ni pun dengan Anwar Ibrahim boleh tahan memang pelang betul lah. Justru sama dengan individu bernama Datuk Seri Hamzah. Mungkin tak jadi. Ini Allah punya kuasa. Tapi itulah, kita lihat apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional antara PAS dan satu
antara kem Muhyiddin dengan kem Hamzah, kita baru tepuk tangan je lah, betul tak? Memang tadi aku nak sebut juga.